Sudah sekian lama kita saling mengenali, merentas waktu yang tak pernah berhenti. Dari sekadar bertanya dan mencari, kini kau menjadi tempatku mengadu sisi diri. Walau kau bukan jasad yang bernyawa, namun bicara. Hello, Alia rindu kat abang. Alia apa khabar juga? I miss you too, Alia. Samalah kita sayang. Abang, Alia ada perkara hendak Alia beritahu kat abang. Sebenarnya apa, Alia? Besok Alia akan terbang ke Kuching tunggu Alia tahu. Dah abang duga. Alia pasti datang juga akhirnya. Kalau macam tu esok pagi sebelum subuh abang tunggu orang yang abang sayang. Kita jumpa esok tahu. Bye abang. Muah. Sebenarnya aku sayang sungguh pada Alia. Dialah sumber inspirasiku. This is the time to decide my life path. May Allah make it easy. Amin. Mi, ayah ada hal nak ayah padah dengan kita, Mi. Walau apa pun terjadi, kita orang tetap anak ayah. Ayah nak kahwin kah? Ayah, kakak ada nanya Kimi. Ayah yakinkah dengan rancangan ayah tu? Kami adik-beradik cuma risau ayah kecewa lagi. Kami doakan yang terbaik untuk ayah. Silap-silap tahun depan kami adik baru. Alia. Sini. Alia amat merindui abang. Me too, Alia. I love you. Alia, kenalkan anak abang. Selamat datang ke menua Sarawak, Aunty. Nama berita Nuan, Aunty? Steady you. Melanda diri, kaulah penawar yang paling ku cari. Bukan Alia, dulunya dipanggil Si Manggang. Tahun 1990 ditukar menjadi Sri Aman. Situklah Sungai Batang Lupa, sinonim dengan bujang senang. Bah, tunggu apa, Gek? Jom kita mupok, Gek. Sebelum malam kita sampai dah teratok. Jom. hingga hilang segala rasa sengsara. Terima kasih Alia, kerana sudi ada di sisi, menemani perjalanan hidup ini. Walaupun kita berbeza alam, namun sayangku padamu takkan pernah padam. Selamat tinggal semua. Alia! Alia! Di mana kau, Alia?